Farah cuba nak simpan duit, tapi bila tengok kawan post gambar healing kat luar negara, hati dia rasa terbakar. Dia rasa dia kena nampak hebat juga walaupun akaun bank dah nazak. Farah terperangkap dengan perbandingan sosial. Dia ada mentaliti tunjuk. Dia rasa kalau tak pakai barang berjenama, orang akan pandang rendah. Ditambah pula dengan mentaliti suka cepat. Dia nak rasa bahagia sekarang juga dengan check out barang mewah guna kad kredit. Dia beli barang yang dia tak perlu dengan duit yang dia tak ada semata-mata nak dapat pujian 5 minit kat media sosial. Korang sibuk berlakon kaya depan orang yang tak peduli pun pasal korang, tapi poket sendiri nazak. Cukuplah jadi hamba. Follow, like dan share Maeve Intel sekarang. Korang perasan tak kenapa setiap kali nak simpan, korang sendiri yang sabotaj? Korang kena dengar kebenaran pahit ni kat part 3. Pergi tengok sekarang.